Assalamualaikum guys. So, dekat atas ni F1 ada list saham-saham IPO 25 saham-saham IPO yang telah disenaraikan di Bursa Malaysia sehingga hari ini. So, kalau anda lihat di awal-awal tahun tu kan, Januari, Februari, kan, saham yang masuk dalam Bursa Malaysia listing memang cantik, tak ada masalah. Tetapi menjelang Mac, selepas tarif Donald Trump tu kan, dia dah jadi hijau lah kan, bukan hijau lagi, dia ni merah kan. Saham tu dah mula menurun, dan merupakan antara tahun-tahun yang tak menarik lah untuk saham IPO kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Semenjak tahun 2009, F1 track saham IPO ni kan, kebanyakannya memang 70 ke 80% memang naik lah kan. So untuk tahun ni 25 IPO dah nampak lah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dah merah kan. 7 merah, 1, 2, 3, 4, 5 yang dibuka tidak berubah, dan sebenarnya masih hijau lah kan. Pun begitu kalau anda lihat prestasi daripada mula-mula dia disenaraikan kan hingga kini, anda boleh lihat yang 5 saja yang masih hijau, yang lain-lainnya semua dah merah. Kenapa tuan-tuan? Seperti yang F1 dah terangkan, sekarang ni pelabur-pelabur kecil, syarikat, koperasi, yayasan kan, dia tak masuk dalam Bursa Malaysia lah. Dan kurang, bukan tak masuk, kurang. Malah sedikit pun kurang lah. Sedikit pun ada 1-2 je yang memainkan atau memanipulasi beberapa saham yang ada kan. F1 tak nak sebut lah nama-nama saham tu, melainkan kalau anda jadi klien F1 beritahu lah kan. Kemudian kalau anda lihat kan, saham yang masih bertahan kan, antaranya adalah saham kopi, kopi oriental, high mobility kan, dan kebanyakan saham-saham yang masih bertahan dan berada di atas ini adalah saham-saham yang digemari atau disukai oleh para pelabur institusi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, pelabur institusi dicari saham yang ada kecairan, ada liquidity, iaitu saham-saham yang market capitalization dia atau modal pasaran dia melebihi 1 bilion ringgit. Sebab apa? Sebab dia senang nak keluar, senang nak masuk. Jadi yang bawah 1 bilion tu terdiri pada saham-saham yang dibeli oleh pelabur-pelabur kecil lah kan, seperti kita kan, saham-saham yang bawah 50 sen. Pun begitu tuan-tuan puan kan, sebenarnya ada banyak saham-saham yang ada dalam list ni kan, merupakan saham-saham yang bagus untuk kita simpan long term. Bila tiba masanya kan, saya yakin saham ni akan naik dan akan menguntungkan anda kan, insyaAllah kan. Kebanyakan saham-saham ni memang berpotensi ada yang profitability dia sampai 50% dan sebagainya. Cuma kita lah kena buat kajian maknanya. Alright tuan-tuan, itu saja buat kali ni.